dengan salam sejahtera. Saya Nur Aizah Zahira binti Ahmad Zamri beserta rakan-rakan saya akan membentangkan hasil daripada buku yang telah kami pilih, iaitu Aku Budak Medik daripada Dr. Amalina Bakri. Dr. Amalina Bakri merupakan tokoh yang memberi inspirasi kepada ramai orang, terutamanya di kalangan pelajar sekolah. Buku ini adalah buku autobiografi, iaitu menceritakan tentang kisah benar beliau ketika belajar dalam bidang perubatan. Namun ianya bukan sekadar berkongsi pengalaman biasa, tetapi juga bersifat motivasi. Hal ini kerana di dalam buku ini terdapat banyak nasihat, cabaran dan semangat juang tokoh untuk menghadapi segala rintangan di sana. Okey, sedikit latar belakang tentang Dr. Amalina Bakri. Dr. Amalina Bakri mula dikenali ramai ketika dia memperolehi result 17A dalam SPM. Dia juga sedikit latar belakang tentang beliau. Beliau mula dikenali ketika memperoleh 17A dalam peperiksaan SPM. Lalu beliau melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan di luar negara dan salah satunya di United Kingdom. Semasa di sana, beliau sudah tentu menghadapi pelbagai cabaran. Namun dengan azam dan tekad yang tinggi, beliau berhasil dan berjaya di sana. Dan buku ini sangat sesuai dibaca oleh dalam golongan pelajar, terutamanya golongan yang berminat ataupun yang dah ambil dalam bidang perubatan ataupun sains kesihatan. Namun nilai-nilai ini juga dapat diterapkan oleh sesiapa sahaja yang membacanya. Di dalam pembentangan ini juga, kami juga akan menerangkan seperti aspek-aspek seperti watak, nilai, pengajaran, teknik tulisan dan jalan cerita, serta rumusan peribadi kami tentang hasil karya tersebut. Itu sahaja daripada saya. Jalan cerita. Buku ini disampaikan secara kronologi dan sangat tersusun. Ia bermula dengan pengenalan siapa itu Dr. Amalina, bagaimana beliau mula memilih bidang medik dan seterusnya pengalaman beliau semasa pengajian. Antara bahagian penting dalam jalan cerita adalah fasa permulaan di mana Dr. Amalina mengalami suasana baru, tekanan budaya dan sistem pembelajaran yang berbeza. Yang kedua, fasa mencabar, latihan klinikal, kisah pesakit, belajar tentang tanggungjawab sebenar sebagai bakal doktor turut ditonjolkan. Serta Dr. Amalina juga mengalami kegagalan kecil, keletihan emosi dan hilang semangat serta bangkit semula. Seterusnya, fasa kesedaran, nilai keikhlasan, doa dan erti sebenar menjadi doktor. Teknik penulisan. Dari segi gaya penulisan, penulis menggunakan bahasa santai, mesra dan penuh emosi. Seterusnya, monolog dalaman yang menjadikan kita rasa seolah-olah berada dalam minda beliau. Gaya siasatan peribadi seperti jurnal harian membuatkan pembaca lebih mudah faham. Teknik penulisan yang digunakan menjadikan buku ini bukan hanya menarik tetapi juga sangat menyentuh hati. Selamat sejahtera dan salam hormat kepada semua. Nama saya Jessie Joseph. Saya akan berkongsi tentang nilai-nilai murni dan pengajaran yang terdapat dalam buku Aku Student Medik. Buku ini bukan sekadar kisah peribadi penulis tetapi penuh dengan nilai kehidupan yang sangat sesuai untuk pelajar dan sesiapa sahaja yang sedang berjuang dalam hidup. Ia membuka mata kita tentang realiti kehidupan sebagai pelajar perubatan dan bagaimana semangat kental mampu membawa seorang menuju kejayaan. Antara nilai utama yang diketengahkan dalam buku ini ialah pertama, ketabahan. Dr. Amalina menunjukkan semangat luar biasa walaupun menghadapi pelbagai tekanan emosi dan fizikal. Ini mengajar kita untuk terus kuat walaupun dalam keadaan sukar. Kedua, keikhlasan. Beliau belajar bukan untuk mencari populariti tetapi untuk berbakti dan memberi sumbangan kepada masyarakat. Ketiga, pengurusan masa.
Dr. Amalina bijak membahagikan masa antara belajar, aktiviti sosial dan menjaga kesihatan mental. Ini amat penting untuk pelajar zaman kini yang mudah tertekan. Keempat, rasa syukur dan reda. Apabila menghadapi kegagalan, beliau tidak menyalahkan takdir tetapi menerima dengan hati terbuka dan terus bangkit semula. Kelima, sokongan keluarga. Doa dan dorongan daripada ibu bapa menjadi sumber kekuatan beliau sepanjang pengajian. Dari segi pengajaran, antara perkara yang penting yang boleh kita ambil ialah pertama, jangan mudah berputus asa. Kegagalan bukan pengakhiran tetapi langkah awal menuju kejayaan. Kedua, niat yang betul sangat penting. Bila kita tahu tujuan sebenar kita belajar, kita akan lebih kuat menghadapi cabaran. Ketiga, kehidupan pelajar bukan hanya tentang akademik, ia juga melibatkan emosi, spiritual dan hubungan sosial yang sihat. Kesimpulannya, nilai-nilai dalam buku ini bukan sahaja menyentuh hati, tetapi juga menyadarkan kita bahawa kejayaan sebenar datang daripada usaha gigih, doa dan sokongan orang tersayang. Saya percaya buku ini mampu memberi inspirasi kepada ramai pelajar di luar sana untuk teruskan perjuangan walaupun berdepan pelbagai cabaran. Sekian bahagian saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nuri Matrisha binti Muhammad Saleh. Dalam video ini saya ingin berkongsi tentang rumusan dan pandangan peribadi saya tentang sebuah buku motivasi yang cukup menarik, iaitu Aku Student Medik karya Dr. Amalina Nordin. Buku ini memberi gambaran yang realistik dan jujur tentang kehidupan seorang pelajar perubatan. Aku Student Medik ditulis berdasarkan pengalaman Dr. Amalina sendiri semasa menuntut dalam bidang perubatan dari tahun pertama hingga ke alam klinikal. Buku ini menghiburkan pelbagai catatan peribadi, refleksi diri serta nota motivasi yang sangat dekat dengan realiti kehidupan pelajar medik. Antara isi kandungan menarik termasuklah tip pengurusan masa, strategi belajar yang efektif, cabaran menghadapi peperiksaan dan tekanan klinikal serta pentingnya menjaga kesihatan mental dan spiritual. Dr. Amalina juga menekankan nilai sabar, ikhlas dan kebergantungan kepada Allah sebagai tunjang utama untuk bertahan dalam bidang yang penuh cabaran ini. Secara peribadi, saya sangat terkesan dengan pendekatan penulisan Dr. Amalina Nordin. Gaya penulisannya mudah difahami, tidak terlalu teknikal dan sangat dekat dengan jiwa pelajar sekolah menengah. Buku ini bukan sahaja berkongsi cabaran tetapi turut menawarkan solusi dan nasihat yang praktikal. Saya juga suka bagaimana beliau menggabungkan elemen ilmu, pengalaman dan nasihat keagamaan dalam satu naskah yang ringkas tetapi padat. Ia membuatkan saya sedar bahawa kejayaan dalam bidang perubatan bukan hanya bergantung kepada kepintaran tetapi juga kekuatan rohani, disiplin diri dan sokongan moral. Kesimpulannya, Aku Student Medik ialah sebuah buku yang wajar dibaca oleh semua pelajar, terutamanya pelajar sekolah menengah, dan bukan sahaja untuk pelajar yang bercita-cita dalam bidang perubatan, tetapi juga sesiapa yang ingin memahami cabaran sebenar menuntut ilmu. Ia memberi semangat, arah dan inspirasi untuk terus berjuang walau dalam keadaan paling sukar. Akhir kata, kamu boleh dapatkan buku Aku Student Medik penulisan Dr. Amalina Nordin untuk tahu lebih lanjut tentang buku ini. Terima kasih kerana menonton. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk dapatkan buku ini sebagai sumber motivasi harian anda. Terima kasih.